Assalamualaikum geng. Sekarang ni musim-musim orang pergi umrah ni kan. Pada korang yang masih mencari barangan umrah dan juga haji, aku ada lobok baik punya nak bagi tahu dekat korang. Ni lah lobok baik yang aku cakap tadi tu. Haizat Barakah. Untuk makluman korang, Haizat Barakah ni terletak di Taman Setia Tropika, Johor Bahru. Dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jom ikut aku masuk dalam. Dekat sini geng, terdapat barangan wanita dan juga lelaki. Untuk kanak-kanak pun ada. Misal kata kalau anak-anak korang ada yang nak pergi haji cilik ke apa, nak cari barangan untuk kanak-kanak, sinilah tempatnya. Kain ihram pun ada. Sejadah pun ada. Jubah untuk wanita pun ada. Barangan wangian pun ada. Ada seluar jubah dan juga seluar tablik. Ada juga nikab. Senang cakap, barangan umrah dan haji semuanya ada di sini. Terdapat juga barangan untuk solat dan juga keperluan untuk masjid dan juga surau. Barangan untuk madrasah dan juga kelas mengaji pun ada kat sini. Kat sini juga diorang sedia menerima tempahan borong tau geng. Apa-apa korang roger je dengan owner. InsyaAllah boleh settle.